mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Mark Minigan tinggalkan TMG dan kembali ke Australia. Ketika ini penolong ketua jurulatih skuad kebangsaan itu telah sah meninggalkan Harimau Malaya selepas 2 bulan bersama skuad itu. Perkembangan itu dimaklumkan ketua jurulatih Harimau Malaya, iaitu Peter Klamovski, di dalam kenyataan yang disiarkan di laman sosial rasmi skuad kebangsaan Malaysia NT hari ini. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan butang like untuk video ini dan juga tekan butang subscribe pada mana yang belum lagi subscribe channel saya. Saya hargai keringanan jari anda kerana bantuan anda itu akan membantu saya melepasi target 200,000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Peter Klamovski menjelaskan, rakan senegaranya itu telah memainkan peranan penting ketika Harimau Malaya berdepan Nepal dalam aksi sulung kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027, 25 Mac lalu. Saya ini mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Mark Minigan di atas sumbangannya kepada pasukan kebangsaan Harimau Malaya. Sungguh pun tempohnya singkat, beliau membantu langkah pertama bagi tempoh penting saat persiapan aksi Malaysia menentang Nepal. Kami memahami dan menyokong keputusannya untuk mencari peluang di luar negara. Kami mengucapkan segala yang terbaik dalam usaha beliau pada masa hadapan, kata Klamovski. BH Sukan sebelum ini melaporkan jodoh Minigan bersama Harimau Malaya berkemungkinan tidak panjang, selepas bekas pemain kebangsaan Australia itu dilaporkan menjadi buruan kelab Newcastle Jets bagi menggantikan Rob Stanton. Berdasarkan laporan, Minigan yang pernah beraksi bersama Newcastle Jets pada 2008 hingga 2009 itu telah menjadi calon hangat untuk membimbing kelab Australia itu. Minigan sebelum ini berkhidmat sebagai pembantu jurulatih di kelab Adelaide United sebelum memikul tugas sama bersama pasukan kebangsaan Malaysia yang dikendalikan Klamovski. Dia bersama barisan kejurulatihan yang diketuai Klamovski lulus ujian pertama bersama Harimau Malaya apabila berjaya meraih kemenangan 2-0 ke atas Nepal. Harimau Malaya seterusnya akan melayan kunjungan pasukan ranking 114 dunia yang juga pilihan utama dalam kumpulan F, iaitu Vietnam, pada 10 Jun ini. Dalam masa yang sama, bekas penolong jurulatih pasukan Harimau Malaya itu menzahirkan ucapan terima kasih buat Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor. Ini kerana Peter Klamovski sudah memaklumkan secara rasmi bahawa Mark Minigan kini sudah tidak bersama pasukan negara bagi mencari peluang baru. Justru, Minigan dalam satu kenyataan terbaru meluahkan rasa terima kasih kepada Tunku Ismail di atas setiap peluang yang diberikan untuk bersama pasukan Harimau Malaya. Minigan berkata, "Saya amat berterima kasih kepada Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, kerana memberi saya peluang untuk bekerjasama dengan Peter Klamovski dan seluruh kaki tangan pasukan kebangsaan. Diberikan peluang untuk menjadi sebahagian daripada pasukan profesional seperti ini, ia telah banyak mengajar saya," ujar Mark Minigan. Pengalaman dan tahap profesionalisme di peringkat elit ini adalah sesuatu yang saya hanya dapat harapkan dan impikan untuk mencapai dalam perjalanan saya ke hadapan. Malah, Minigan turut mendoakan kejayaan buat pemain serta pasukan Harimau Malaya dalam perjalanan untuk melayakan diri ke pentas Asia dan pembangunan bakat muda di negara ini. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada pemain-pemain, kepada staf dan juga penyokong Malaysia dalam usaha untuk kelayakan Piala Asia 2027 masa terdekat serta terus membangunkan pertumbuhan dan asas yang kukuh untuk memastikan bola sepak Malaysia terus berkembang.